Gasing urin dia banyak seni. Dari segi gasing sendiri pada seni, si pemusing pada seni, tukar sambut dia pada seni, penuh dengan seni ya. Jadi gasing ini ditangkap di udara kan, bukan di bawah. Dia dalam permainan gasing ni kita ada satu pasukan lah. Satu tukang gasing, 5 orang pemusing, 5 orang pasang tali, 1 tukang sambut, tukang cokok lah. 1 tukang cokok tu kerja dia tukang cokok je. Tukang cokok ni dalam perlawanan gasing dia lah sebagai watak hero. Tanpa tukang cokok ni memang kita tak boleh nak pusing gasing. Kalau dulunya sekadar untuk suka-suka saja lah. Balik sekolah apa ni, main budak-budak main tepi-tepi rumah sekadar suka-suka, lepas tu join team dewasa, lepas tu lekat macam tu. Minat tu kena ada lah dalam apa permainan apa, minat tu kena ada. Abang Nur ni adalah bapa saudara saya. Dia lah dalam membina dan menunjukkan cara-cara mula-mula saya belajar dulu. Dia ni mempunyai asas dan teknik bermain gasing serban ni. Gasing urin ni dia unik sikit, dia memang terdapat di sini lah. Jadi kawasan lain tak main lah. Dulu hampir pupus kerana kita tak ada perlawanan. Jadi gasing ada kat rumah, perlawanan tak ada. Jadi saya tak bekerja lah gasing ni. Jadi untuk jangan sampai gasing ni pupus, kita kena adakan perlawanan selalu macam kita buat sekarang ni lah. Untuk perlawanan tiap-tiap bulan ni biasanya tak ada apa dapat, tapi semua perlawanan tu adalah perlawanan maruah. Hari ni kita nak pilih gasing untuk kita nak main semua kan kita pusing, lepas tu kita pilih orang yang terbaik. Setiap pemusing ni dia ada gaya masing-masing. Cara gasing tubik tu dia ada sudut masing-masing. Jadi saya kena berlatih dengan kesemua pemain-pemain saya tu, untuk saya memahami teknik ataupun cara dia main. Gasing nak baling tu kita kena betul-betul fokus. Kita kena ingat gasing tu saja. Sama ada dia jatuh kat mana, dia keluar macam mana dan dia rosak macam mana. Kadang-kadang gasing ni kena rosak juga. Mungkin disebabkan faktor tali ataupun lilitan dia agak longgar. Jadi kita tengok satu tengoklah. Sebelum dia mati kita tengok cara dia berpusing. Kita beri target. Katakanlah dia boleh berpusing selama 2 jam, dia sampai dia. Gasing 5 bilik dah kita pilih. InsyaAllah gasing kita bawa. Besok kita biasa je. Kita tunggu dan lihat. Terengganu pusing dulu. 1 Terengganu. Pertandingan dimainkan dengan cara selang-seli. Sebelah lawan dan sebelah tim kami. Untuk satu game ia ada 5 round dan round yang terakhir itu adalah kira penentuan. Menang atau kalah ni bergantung pada gasing. Gasing yang lewat sikit mati tu dia kira menang. Dua jam 45 minit tu memang rekod hari sampai hari ni belum dapat dipecahkan lagi lah. Mungkin kami akan mencuba untuk membuat rekod yang terbaru. Untuk pusingan yang terakhir ni kita kena tunggulah dalam masa 2 jam lagi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang tewas.
Hari ni pula lah habis tak apa tu. Alhamdulillah keputusan pada hari ini berpihak kepada pasukan kami, pasukan Selatan. Amat-amat gembira sekali. Hari ini Azwa memang terbaik lah hari ini. Sebabnya gasing apa kita pusing gasing ni hari ni 40 biji cuma tak dapat selamatkan 3 biji saja. Mungkin ada salah teknikal dalam permainan tadi, kami akan baiki untuk perlawanan yang akan datang.